Alright, hari ni kita akan pergi ke Pasar Tani. Dah rasa 2 bulan lebih lah kot. Nak ayam, okey. Dah 2 bulan lebih kita tak pergi ke Pasar Tani. Jadi sekarang kita nak pergi ke Pasar Tani. Dalam keadaan aku tengah sakit macam ni, kita pakai kursi roda lah. Thank you so much kepada member aku Muzak dan member wife aku Bella. Dia provide kursi roda ni. Boleh nampak ke? Tahu tu zoom. Sekejap. Okey. Kursi roda ni. Jadi hari ni kita akan pergi ke Pasar Tani dekat UTC Kuantan. So hopefully semua berjalan lancar. Untuk audio aku dah cuba cari-cari. Tak tahulah sama ada mic ni aku belum setting habis ataupun aku ni jenis cakap kuat. Tapi dia ada pecah sikit lah. Tapi kita dah turn on 32B float. So hopefully dia okey sikit lah daripada sebelum ni. Jadi untuk Pasar Tani seriously memang dah 2 bulan lebih kita tak pergi. First kali disebabkan puasa lah. Puasa lepas tu raya dengan keadaan aku macam ni. Jadi kita tak pergi. Nama siapa? Nama siapa? Bukan, nama Aisyah. Nama Cuik. Umur berapa tahun? 7. Okey, yang ni pula nama? Dia tak tahu nama dia. Aira. Adik Aira. Aira, umur? 8. Okey, yang ni umur berapa? 7. Bayangkan, dia beza setahun je dia orang ni. Mungkin kita boleh tengok ada makanan-makanan. Siapa nama dia? Bebe. Lekso. Adik. Bye-bye. Ada tunggu ikut dah. Dah sampai saja dewasa beli nak kanak pun boleh beli. So kebiasaannya dekat sini kita akan tengok ikan lah. Ikan dekat situ. Air. Ambil air. Nak air coklat. Tebing. Right. Jadi untuk mic aku dah cuba study sikit-sikit. So yang ni mana tadi kita pakai seriously memang nice gila lah. Dia boleh patah 3 lah. 1, 2, 3. Mana tadi aku just main ni je. Tapi okay, seriously memang nice lah. Sekarang aku nak cuba untuk wide lens. Kita cuba wide lens 0.75. So ini dia 0.75. Nampak? So kalau kita cuba pasang, dia lebih wide lah. Lebih wide. Alright. Jadi untuk audio korang dengar macam mana? Sebab aku tak habis study lagi pasal DJI mic. Ini pun aku rasa aku nak pergi jumpa member aku dekat KL nanti. Aku nak tanya dia orang macam mana nak setting mic ni. Takkan aku nak cakap slow je ni kan. Mungkin aku kena ubah suara aku kena cakap slow macam ni. Sebab aku jenis cakap kuat. So untuk wide lens, buka. Dia tak lah wide mana. Okay, kalau korang nampak ni dekat baby chair ni kan. Baby chair. Okay, perhatikan baby chair. Selamat. Baby chair tu dia akan nampak sampai ke ujung. Kalau kita cabut, dia akan nampak sikit lah. So macam tu lah. Jadi macam mana? Untuk kualiti gambar aku rasa macam tak ada apa-apa perubahan lah. Okay je. Cabut. Bu, nak main bego. Bentak. Bu, bentak.
Tak. Kau boleh. Alright, jadi sekarang kita pusing-pusing pergi dekat ECM. Tengok. Main begon. Ha? Nak main playground? Begon. Nak main apa? Begon. Oh. Nak main dinosaur? Nak main apa? Main begon. Begon. Begon tadi. Oh. So kita sekarang on the way masuk ke ECM. Nampak view dia agak rendah kan. Biasa kita view tinggi kan. Tapi view rendah sikit. Abang ekor dia. Ekor dia? Dinosaur ke? Tak. Ekor. Ekor dia. Ambil adik? Nah. Ambil adik tak? Tak. Tak. Kita pusing-pusing. Adik-adik. Adik abang. Nak main begon. Nak main pegon? Kat mana? Kat situ. Situ. Oh, okey. Jom pergi. Adik pernah pergi sana ke? Mana? Best ke? Best. Oh. Dekat sana. So untuk kualiti gambar dia nice juga lah. Nampak kat belakang dia bokeh cantik elok lah. Begon. Macam mana? Begon. Begon. Nampak dia tolak. Baju adik. Baju adik. Tu dia. So ini adalah hasil video dari DJI Osmo Pocket 4. Tadi saya beli coki-coki. Lepas tu dapat ni. Coki-coki ni, bubu-bubu ni. Lepas tu saya dapat ni. Semua dapat apa ni adik? Jadi coklat dah. Wow! Bubui solar! Bubui solar! Adik dapat bubui solar. Adik dapat bubui solar. Ni adik saya punya. Okey. So saya punya. Ini tak apa. Nanti kita simpan. Kod-kod. Nanti petang dah boleh bagi adah ke. Okey. So mana kita buka lagi satu saya punya. Oh, patutlah tak boleh buka, ada seletik. Okey. Kita buka. Oh. Wih, bubu sopan. Oh, sopan santuy anak Melayu. Wih, bubu sopan. Oh, mana adik? Kakak nak tunjuk. Tunjuk adik, tunjuk. Ini bubu sopan. Ni bubu sopan. Terbalik, terbalik. Tak apalah. Bubu sopan. So itu saja untuk vlog kali ni. Dan untuk vlog kali ni aku dah cuba turunkan sikit aku punya volume. Maksudnya suara aku sendirilah. Sebab sebelum ni aku jenis cakap kuat. So untuk vlog kali ni aku jenis cakap santai saja, macam bisik-bisik begitu juga kot. Lebih kurang lah. Ini bukan style aku cakap sebenarnya. Aku cakap slow je. Kebiasaannya aku cakap kuat, tapi untuk mic ni aku terpaksa cakap slow. Aku tak pasti dia bagi hasil baik ataupun tidak untuk vlog aku kali ni. So untuk vlog kali ni aku pun tak pasti, tak dengar lagi untuk audio. Jadi aku dah cuba daripada pagi sampai ke petang ni aku cakap slow je. So hopefully semuanya cantik. Kalau cantik aku akan konsisten pakai volume aku ni macam ni lah. Alright, so aku pun dah penat, merata dah pergi tadi. Tapi aku tak dapat banyak buat record video disebabkan
yelah aku okay you kan. So itu saja. Thank you so much kepada semua yang stay sampai habis. Kita jumpa dalam next video. Mungkin lepas ni aku kena cakap slow sikit kot.